Hadirin yang saya hormati sekalian, sebagai pemangkin sosio-ekonomi warga pasukan, Koperasi PDRM dan anak-anak syarikatnya wajib mendukung prinsip integriti, accountability dan ketelusan dalam setiap inci transaksi. Setiap sen yang diamanahkan oleh ahli perlu diurus dengan penuh cermat dan berhemah bagi mengelakkan sebarang implikasi keuangan yang merugikan. Suka saya tegaskan agar setiap keputusan pelaburan dinilai secara holistik dengan mengambil kira profil risiko serta potensi pulangan jangka panjang. Selain itu, saya sangat menggalakkan ahli-ahli untuk menyertai skim takaful kelompok yang berasaskan prinsip tabaruk. Skim ini merupakan jaringan keselamatan sosial yang amat penting sebagai perlindungan diri dan jaminan kebajikan keluarga sekiranya berlaku sebarang musibah yang tidak diingini.